ayat 42 daripada surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Samma'una lil kazib. Banyak pendengaran mereka itu bagi dusta. Dia sambung cerita tentang orang Yahudi, Bani Israel ini. Di antara benda yang menjadi slag kepada orang Yahudi ni apa dia? Samma'un lil kazib. Suka dengar benda tak betul. Dia tidak cari sos untuk nak mengesahkan satu-satu benda yang dia dengar. Dia suka dengar hearsay. Kita hari ni ramai. Kadang-kadang kita membina satu persepsi negatif terhadap satu orang kerana orang cerita. Faham? Kita tak suka dekat A. Pasal apa kita tak suka kat dia? Pasal orang cerita kata A tak bagus. Pasal itu ya. Kita tak pernah cuba untuk nak pi cari, nak pi kenal A ni sebenar macam mana. Tak ada. Padan dengan kita dengar tepi jalan orang cerita, kita pakai. Maka akhirnya kita berburuk sangka kepada A. Ini perangai orang Yahudi. Orang Yahudi apabila Nabi SAW hijrah daripada Mekah mai ke Madinah. Nabi mai di Madinah, mereka tak pi dekat Nabi. Mereka tak cuba untuk kenal Nabi. Mereka dengar cerita rahib-rahib mereka, tok-tok alim mereka yang tak suka dekat Nabi. Duk cerita kata Muhammad ni ahli sihir. Muhammad ni kalau hampa pi dengar dia aja, hampa nanti terpedaya, hampa jadi terpengaruh, hampa macam kena pukau dengan dia. Duk dengar yang tu, duk dengar yang tu, tak boleh, tak mau pakai. Muhammad ni tak bagus. Sikap orang Yahudi yang dengar hearsay, yang dengar orang duk bercakap tepi-tepi jalan ini disebut dalam Quran sebagai samma'una lil kazib. Depa ni banyak mendengar akan perkara-perkara dusta.